Alright guys, dalam video hari ni saya nak buat counter kajian counter momentum kajian untuk this week. Jadi hari ni hari Rabu 24 Jun. Okay, market biasa-biasa sahaja. However, ada dua counter yang menarik perhatian saya yang ada buat movement untuk this week. So saya dah pilih dah dua counter ni. Okay, dah ada dah, right? So jom kita tengok dua counter ni. Okay guys, kalau kita tengok dekat sini update market sikit, alright, update market ACI kita 1687, okay, naik 7 mata. Counter yang naik lebih rendah daripada counter yang jatuh. Okay, so overall this week I would say market agak slow. Hari ni pun volume 1.8 bilion je. Okay, petang semalam kita nampak ada selling sikit dekat counter-counter tag, alright. Kita boleh tengok counter-counter macam Skyfield, Opstar, EGWD, okay, ada selling agak berat. So hari ni, okay, kita ada jumpa juga dalam market-market slow ni, kita ada jumpa juga, kita ada perasan juga dua counter momentum yang bergerak. So tanpa melengahkan masa, kita nak tengok first counter kita adalah Opstar. So kalau kita tengok Opstar ni guys, of course hari tu dia main besar, agak besar daripada harga 20 sen dia naik sampai RM1 dalam masa berapa berapa minggu sahaja, daripada 20 sen naiklah sampai RM1 dalam masa berapa minggu sahaja. Okay, and then kita ada dekat sini, I think somewhere here, okay, news keluar, right, related to partnering lah, kan, Opstar ni partnering dengan Japan firm in terms of buat chips kan. Alright, I think somewhere here kalau tak silap ni, dekat sini lah yang saya bulatkan ni. Okay, and then dia naik lagi sampai sini and then dia selling after that. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, alright, kenaikan yang agak strong and then selling yang agak berat. So since selling agak berat ni, you guys boleh tengok dekat sini dia membuat sideways. Okay, so support yang penting dekat sini 615 dah pecah. Dia pecah kat sini. So dia dah pecah bawah EMA 21. You guys boleh tengok kat sini dah pecah bawah EMA 21. And then dia sideways pula bawah EMA 21. So basically apa yang you guys boleh nampak dekat sini, in terms of movement dia naik, jatuh, sideways, pecah, right, jatuh, sideways. Okay. So now, ini yang menarik. Bila dia buat sideways kat bawah ni guys, right? Okay, bila dia buat sideways kat bawah ni, apa you guys perasan? Dia breakout. Okay, so bila dia breakout somewhere, I would say 575, somewhere there lah 57 ni. Okay, dia breakout dekat sini, you guys boleh nampak, kita boleh katakan sebagai permulaan uptrend dekat sini. So, saya tak perasan time dia breakout ni, saya dekat luar dah actually time tu. Okay, saya bukan 24 jam tengok market tau. You guys kena faham. Saya bukan 24 jam tengok je market. Selalunya pagi lah yang memang wajib saya duduk depan PC tu, 9, 10 tu selalunya boleh katakan memang saya duduk depan PC lah. Most of the time, okay. So, the next day tu which is hari Isnin lah. So, Jumaat, dia spike dekat sini. Okay, ini memang saya tak perasan. And then, the next day tu saya cakap dengan geng Super Trader Club, saya cakap dengan diorang, guys, Opstar tengok breakout 60 sen. Okay, so Opstar ada breakout 60 sen dekat sini. Right, dia naik sampai 655 macam tu lah. Okay, so saya tunjuk yang saya share dekat group Super Trader Club. You guys boleh tengok kat sini. Okay. So, Jun 22, which is hari Isnin. Okay, saya share dekat orang watchlist pagi ni, Opstar apa semua. And then saya cakap dekat situ, kaji breakout 60 sen lah. No big blocker. Time tu dekat market adapt memang tak nampak big blocker. Alright. Okay. So, resistance kita ada 62. And then 70 sen saya cakap kat sini. And then adalah klien yang ambil breakout 60 sen. Okay, so dia untung 7% lah kat sini. So, tu first time saya share Opstar untuk minggu ni lah. And then of course di hari Isnin dia peak 655 and then hari Selasa dia jatuh lah semalam. So semalam memang banyak counter yang jatuh lah. Right, so you guys boleh tengok kat sini, dia dah breakout sini, dia pergi sampai 655. Okay, and then dia jatuh sampai area lebih kurang 59 macam tu. So, saya share lagi, time dia jatuh tu, saya share lagi. Alright, saya share lagi Opstar. Dekat sini, Opstar kaji area support 59 dengan 60. So, hari ni nampak banyak pullback. So, memang counter-counter tag memang banyak jatuh lah. So, you guys boleh tengok kat sini. So, first kita share breakout sini sampai here. Alright, dia naik sampai sini. Okay, lebih kurang 7% daripada harga kita share tu. Dia naik. Alright, and then dia pullback area sini 59. Okay, and then tadi dia dah naik sampai 62 lah. So now, alright,
adakah dah game over? Ha kan, soalan ni adakah ada lagi game, you know? So kalau kita tengok dekat sini, the idea is straightforward. Okay, as long as dia boleh maintain atas ni, okay, atas EMA 21, you know, atas kita punya support ni, which is area 59 ni, dia kemungkinan akan ada game lagi. So kita ada resistance dekat sini 655, you know, support kita ada 59. So kita boleh cakap, disclaimer, this is not buy call atau sell call, but kita boleh cakap dia tak mustahil untuk dia nak ada game lagi, as long as dia tak pecah support dekat sini and dia sideways kat sini ke. So tak mustahil untuk dia nak pecah lagi 655 ni untuk mungkin go higher, mungkin test, you know, resistance 72 pula dekat sini. So Upstart punya picture kita boleh cakap agak range dia agak besar. Okay, dia punya movement kat sini pernah besar sangat-sangat. Dia jatuh, dia dah sideways. So kita, persoalan besar kita sekarang, adakah dia nak buat the big game balik? Kita tak tahu. But as for now, kita nampak dia masih maintain support penting kat sini, area 59. Banyak kali dia testing area 59 tu, tapi dia tak pecah. Okay, dia rebound. Tadi pun dia testing lagi area-area tu, and then dia rebound balik 61. So it's a good sign untuk support tu adalah support yang kita boleh cakap agak kuat lah. So now kita nak tengok adakah dia boleh pergi balik pecah 655, pergi area 655 ni, pecah 655 ni untuk test resistance 72, untuk pecah 72 untuk go higher lah. But ingat, saham bergerak bentuk zigzag. So even dia boleh naik pun kemungkinan akan ada pullback, you know, naik kemungkinan ada pullback. So that is our first counter untuk minggu ni, Upstart. Counter kedua kita adalah SFP Tech. You guys boleh tengok kan ni, SFP Tech memang agak boom lah dekat sini. So dia naik daripada 13 sen, dia naik sampai 32 sen. So that is more than 100% punya kenaikan lah. Okay. So bila dia naik sampai sini, alright, you guys boleh tengok dia peak lah, 33 ni dia tak boleh pecah. Alright, so ada resistance besar dia kat situ. Okay, so kita ada resistance besar 33 sen. Okay, now the idea is like this. Okay, untuk SFP Tech, okay, dia spike. Okay, tengok-tengok dia spike. Okay, dia sideways, spike, kejap, spike, tak lepas kat sini, pecah support sini. Okay, now dia buat sideways balik dekat sini. Right. So apa yang kita nampak dekat sini? Kalau you tanya saya nampak dia tahan support area 26. So pagi tadi ada yang tanya, klien yang tanya lah tentang SFPTech ni, tuan SFPTech macam mana? So kalau you guys tengok kat sini, macam saya cakap, okay, macam mana kita nak tahu counter tu masih uptrend ke tak? Kita boleh pakai EMA 21. So you guys boleh tengok dekat sini, alright, nampak berapa kali SFP testing area 26 ni, dia rebound. So apa yang kita boleh cakap dekat sini adalah, yes, 26 sini supportnya agak kuat lah. So now dia ada rebound sikit, area 285 dah. Okay, so soalan ni, adakah dia boleh pergi balik dulu area 33 ni untuk test? So tak mustahil untuk dia nak pergi balik area 33 tu, mungkin ada, you know, pullback macam mana ke. And untuk attempt to break high 33 tu, to go higher. Okay, so kita, in terms of direction sekarang yang kita nampak adalah support 26 ni agak kuat, right? Dia rebound. Okay, now kita nak tengok dia boleh pergi tak balik lah 33 ni. So mungkin dia akan struggle sikit kat 33 tu, jatuh balik macam mana ke, which is sebabkan dia resistant, tak mustahil lah untuk dia nak struggle. Dan kalau dia pecah 33, dia membuat new high lah dekat situ. Okay, so kalau kita tengok, you know, gap yang sebelum ni agak jauh, 60 sen. Okay, so, you know, SFP Tech ni kita boleh cakap, you know, agak worth it lah untuk kita nak kaji lah. Okay? Alright guys, kepada berminat nak join Super Trader Club kita, pergi saja link dekat bawah. Alright, nanti you can terus PM saya. So, if you guys enjoy this kind of video, make sure you guys like, make sure you guys sharekan dekat kawan-kawan guys. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.